Setakat jam 8 pagi sebanyak 492 report yang telah diterima, di mana sebanyak 373 adalah report dari yang terlibat dalam zon-zon kejadian, zon-zon yang terjejas. Manakala 119 adalah report polis daripada luar kawasan bencana. Ini melibatkan kerosakan harta benda dan juga lain-lain kejadian lah yang di mana pengadu melaporkan. Jadi setakat data JKM setakat pukul 5 petang semalam, sebanyak 349 keluarga yang telah mendaftar. Seramai 4 orang telah diperiksa setakat jam 1 pagi semalam, sebab kita cordon tempat tu dan limit akses di dalam kawasan kejadian. Jadi semalam ada 1 kontraktor TNB dan 3 kontraktor daripada Telekom Malaysia. Pagi ini pihak JKM masih membuka pendaftaran setakat sehingga pukul 1. Jadi mana-mana mangsa yang belum mendaftar, sila daftar segeralah. Dan juga report polis kita akan masih boleh terima. Okay, Alhamdulillah setakat ni tak ada report kejadian jenayah ataupun barang yang dicuri lah. Sebab kita pun semalam kita try tutup kawasan pukul 7, tapi masih ada proses pembersihan dan kita bagi kelonggaran lah sehingga jam pukul 9 malam semalam. Jadi setakat yang kita dapati daripada pihak TNB, bekalan kuasa telah hampir pulih sepenuhnya dan beberapa kawasan masih belum pulih lagi lah. Di 5 zon tu kita cordon, cuma kita monitor lah. Kita tak boleh tutup habis sebabnya proses pembersihan masih berlaku. Jadi untuk malam, bila malam tu memang kita akan lebih strict lagi lah. Sebabnya ada di Anjung, yang mana? Anjung Bercam. Anjung Bercam masih tak ada elektrik lagi. Kalau nak kemas barang, kemas rumah boleh ke? Boleh. Kalau waktu malam, kita memang akan pantau lah. Kita akan tanya dia memang rumah dia ke, sebab kita risau juga. Ada kejadian kita takut risau sebab kalau dia kemas tapi sebenarnya dia boleh curi.